belum habis cerita kes pelajar di Banting. So ada satu lagi kes di Melaka, lebih kurang sama, melibatkan pelajar yang berkaitan dengan sakit mental dan lebih kurang cerita buli yang menimpa pelajar yang ada masalah kesihatan mental. Dan bila pelajar yang ada masalah kesihatan mental ditambah pula dengan masalah buli, dia jadi berganda, berdouble triple, menyebabkan pelajar itu jadi trauma, jadi dia punya penyakit susah untuk dikawal, dan ini memerlukan kerjasama yang menyeluruh bagi pihak sekolah untuk menangani kes macam ni.